Assalamualaikum dan selamat pagi semua murid-murid. Waalaikumsalam, cikgu. Macam mana kamu semua hari ni? Sihat? Ya, cikgu. Semua ni dah makan ke belum? Belum. Kenapa belum makan? Macam mana nak bersemangat belajar waktu saya ni? Tapi tak apalah. Okey. Pada hari ni cikgu akan meneruskan pembelajaran kita yang berkaitan dengan masalah sukar memahami teks dalam kalangan murid sekolah rendah. Jadi untuk menilai masalah tersebut, cikgu ada sediakan satu cerita yang ringkas lah untuk kamu semua faham. Jadi cikgu nak kamu baca cerita ni dan kamu memahami betul-betul situasi dan apa yang berlaku dalam situasi ni. Sebab nanti cikgu akan sediakan satu permainan untuk kamu semua untuk kita mainlah permainan tersebut. Dan permainan tersebut berdasarkan cerita yang cikgu nak kamu baca ni semua. Cikgu bagi kamu masa berapa minit kamu nak? 5. 5 lama sangat. Cikgu bagi seminit lah, seminit untuk kamu baca. Boleh tu. Okey. Anak yang terkenal dengan kepantasan sering memperlekehkan kura-kura kerana bergerak perlahan. Untuk membuktikan dirinya lebih hebat, anak mencabar kura-kura berlumba. Kura-kura tenang menerima cabaran itu. Semasa perlumbaan bermula, anak berlari laju dan meninggalkan kura-kura jauh di belakang. Yakin akan menang, anak berhenti berehat dan tertidur di tepi laluan. Kura-kura pula terus bergerak perlahan tetapi konsisten tanpa berhenti. Akhirnya ketika anak masih tidur, kura-kura berjaya melepasi garisan penamat dan menjadi pemenang. Anak terkejut apabila mendapati kura-kura sudah menang. Faham tak? Faham. Macam tu lah cikgu nak. Okey, di sini cikgu ada sediakan satu permainan untuk kamu. Jadi sama-samalah kita bermain untuk tak adalah macam bosan sangat kelas kita kan. Okey, jadi ni adalah permainan yang cikgu sediakan untuk kamu semua. Cikgu namakan permainan ni adalah Apple Challenge. Jadi macam mana untuk permainan dilaksanakan? Kamu semua boleh baca ni, cikgu ada sediakan manual untuk kamu memahami. Yang di mana kita untuk menjawab soalan tu kamu perlu pilihlah nombor mana, pilih nombor pada Apple, kemudian jawab soalan dengan betul. Jawapan tu kamu boleh rujuk nota yang disediakan dan kamu juga boleh menjawab soalan ni berulang kali sampailah kamu betul kalau jawapan kamu tu salah. Bila kamu selesai untuk jawab semua soalan tu, kamu boleh claim hadiah pada button piala yang cikgu sediakan untuk kamu. Okey, untuk soalan pertama. Berapa ekor haiwan yang terlibat dalam perlumbaan tu? Cikgu nak tanya. 3. 3 lagi? Okey. Okey, Fadli. Okey, Fadli, bangga Fadli. 3 cikgu. 3 Jawapan dia adalah salah. Sebab berapa murid-murid yang terlibat dalam perlumbaan tadi?
2 Fadli. Okey, untuk soalan seterusnya. Untuk soalan seterusnya. Siapakah dalam cerita tadi, siapakah yang terkenal dengan kepantasan? Arnab atau kura-kura? Okey, Syahir. Arnab. Kita cuba betul ke tak? Okey, betul. Memang dalam cerita tadi Arnab adalah haiwan yang dalam kepantasan. Untuk soalan ketiga, seorang cikgu nak baca soalan ni? Boleh seorang? Okey. Siapakah yang sering diperlegakan oleh Arnab? Okey, kamu nak jawab ke nak suruh kawan-kawan kamu jawab? Saya suruh kawan. Okey, boleh. Pilih seorang kawan kamu. Jawapannya kura-kura. Kura-kura Okey, jawapan dia betul. Okey, jadi cikgu bagi contoh je lah tu tadi. Untuk selebihnya, kamu semua boleh cuba untuk bermain di rumah. Nanti cikgu share kepada grup kumpulan kita. Dan lagi satu, cikgu, sebelum cikgu lupa, cikgu ada sediakan satu QR code. Nanti kamu boleh scan untuk isi maklumat berdasarkan apa yang kamu faham tentang pembelajaran kita pada hari ini. Jadi nanti kamu boleh balik rumah, kamu scan dan boleh jawablah soalan-soalan yang ditanya dalam Google Form ni. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Jumpa lain kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masih ganda ni ni. Terima kasih cikgu lah. Lek, kat betul. Dapat. Jadi